يسير وغالي أنت مصباح الصدور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع يا حبيبي يا محمد عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع مدعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آله وصحبه أجمعين. لحضرات والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا لمشايخنا المعلمين ولأساتذتنا وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ومترجمه دكتور الشهداء محمود وخصوصا إلى روح المرحومة روزانا بنت محمد حميم من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا يسر ولا تعسر ربنا يسر ولا تعسر ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. أما بعد، نوينا التعليم وتعلم لله تعالى نوينا الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Fadil muliakan Tuan Imam yang dihormati Tok Abah dan seluruh hadiratun kuasa surah As-Sakinah, kepada sekalian ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Bersama kita dalam kuliah bulanan kitab Mendidik Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama jadikan teks untuk kuliah kita ini, dan saya tak dapat hadir pada bulan lepas kan, kerana waktu itu isteri dalam operation. Tapi sebenarnya isteri saya pun kembali ke rahmatullah Isteri saya telah meninggal pada 15 hari bulan Mei yang lalu Jadi terima kasih di atas doa sahabat-sahabat semua kepada isteri saya Ruzana yang pernah hadir dalam kuliah-kuliah kita di sini sebelum ini. Dan alhamdulillah moga saya dan ahli keluarga diberi kekuatan kesabaran untuk ujian ini. Dan bila anak-anak accident degree itu bila kita dah lalu, kita dapat rasakan macam mana perasaan ayah-ayah dan ibu yang kehilangan anak-anak sebab rupanya bila Allah uji kita ni, salah satunya kita dapat merasai pula macam mana orang rasa kehilangan itu kan. Jadi kami alhamdulillah redha dengan ketentuan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang baik, kedudukan yang terbaik kepada almarhumah isteri saya, dan kami meneruskan kehidupan.
mencari kekuatan dan mencari meneruskan kehidupan, dan satu hari kita pun bakal menyusul juga kan, kita pun tak ke mana kan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami juga akan menyertai, ya, demikian. Jadi kematian itu sangat memberikan pengajaran pada saya dan dari keluarga. Masya-Allah, itulah kematian yang dikatakan benarnya. Kematian itu kita lihat bagaimana kematian berlaku, dan benarlah hadis mengatakan kafa bil mauti wa'idhah, memadailah mati itu menjadi pengajaran. Lalu perkataan itu telah pun dicatatkan pada cincin yang dipakai oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada satu cincin, dan cincin itu dia ada tulis memadailah mati itu menjadi pengajaran. Kafa bil mauti wa'idhah, ya. Jadi banyak sangat kes-kes kematian yang kita lihat, jumlah yang ramai, ya. Termasuklah anak-anak pelajar pada beberapa hari lalu dia diikuti dengan kapal terbang jatuh, ya, di India, ya, dan banyak lagi di seluruh dunia. Jadi kematian itu perkara yang pasti berlaku, dan semua kita akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kan, sampai masa kita akan rasa apa yang dinamakan kematian. Tadi pun saya dimaklumkan satu anak murid saya di Alam Budiman meninggal dunia, ya, muslimah. Jadi begitulah kematian yang berlaku setiap hari. Itulah satu pengajaran yang paling besar dalam hidup kita, untuk kita merenung dan memuhasabah diri. Selawat dan salam kita teruskan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jadi alhamdulillah kita masih bersama di bulan Zulhijjah. Dan antara catatan yang saya pernah baca, Sayyidina Umar dia meninggal pada bulan Zulhijjah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana doanya diperkenankan Allah Ta'ala. Jadi meninggal pada bulan Zulhijjah ni ada satu perkara yang menarik, ya, kerana bulan Zulhijjah adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4, Zulqa'aidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan Zulhijjah walaupun dah berlalu Aidul Adha dan juga berlalu hari-hari yang 10 yang teragung, namun bulan Zulhijjah ni bulan-bulan haram, bulan yang agung di sisi Allah Ta'ala. Dan anak-anak kita yang insiden itu, ya, berlaku di bulan Zulhijjah, yang meninggal, kan. Itu, dan kita melihat peribadi-peribadi yang baik, dan para ulama juga menyatakan insya-Allah mudah-mudahan mereka beroleh syahid akhirat. Ya. Sebahagian daripada mereka ada yang hafaz Quran, dan ada yang mencatat Quran tulisan tangan, ya. Salah seorang daripada anak-anak itu, ya, menghafaz Quran, dan dia buat Quran tulisan tangan dia sendiri, masya-Allah, untuk ulang kaji dia. Ini satu peribadi yang hebat. Dan yang bawa van kepada pelajar itu kata van tu tak pernah lagi pengalaman bawa jenazah, van tu bau harum. Ya, setelah dibawa jenazah anak-anak yang hafizah ini, harum, wangi dalam van jenazah dia, masya-Allah. Allah tunjuk kemuliaan di dunia lagi, ya. Allah dah tunjuk kemuliaan anak-anak yang hebat ini. Jadi itu semua juga menjadi teladan dan pengajaran kepada kita bahawa orang yang muliakan Quran, Allah akan muliakan diri dia, ya. Allah akan harumkan diri dia. Itu satu kisah juga yang menarik perhatian. Baik, alhamdulillah semua yang mati Allah Taala, kita akan sambung kitab kita malam ni yang ada pada kita semua, kitab teknik 40 teknik pendidikan gaya Rasulullah ini. Malam ni kita nak masuk pada muka surat 6, ya, muka surat 6 insya-Allah. Kalau ada kita sama-sama semak kitab kita. Perkataan muallim yang kita bincang pada pelajaran lepas, ya, perkataan muallim. Jadi last saya hadir tu saya ingat tu Abah bulan puasa, kan, tazkirah, kan. Itu last, kan. Betul, ya. Jadi kita tak baca kitab ni 2 bulan dah, kan. Ni baru sambung balik. Jadi saya ingat perkataan yang kita bincang di awal kuliah kita, ada perkataan muallim. Salah satu daripada perkataan yang Quran cerita pasal Nabi ni, Quran, ya, memberitahu yang Nabi di antara tugas-tugas Nabi ni adalah muallim. Tugas besar tu kita tahulah Rasul, Nabi, kan. Tapi antara cabang-cabang tugas lagi, Rasulullah itu adalah muallim. Kalau tuan-tuan dengar satu lagu, siapa nama tu?
Lagu kawan kita di London tu siapa nama, bukan Mahir Zain. Seorang lagi siapa nama? Dia buat lagu Muallim kan. Ada satu lagu Muallim merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan muallim dalam Quran kita dah baca dah itu dalam beberapa ayat ya. Perkataan muallim tu dah ada, sama ada dalam bentuk kata nama dia muallim lah. Kalau kata kerja pun ada, Allah sebut juga perkataan kata kerja tu dia datang dalam bentuk fi'il mudhari' ya. Wa yu'allimuhumul kitab. Yu'allim tu bermaksud dia mengajar kepada mereka kitab. Dia di sebalik kata kerja yu'allim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada perkataan itu di dalam Quran merujuk kepada di antara tugasan Rasulullah itu adalah mengajar. Maka itu guru-guru yang mengajar. Muallim itu menjadi mulia. Ya, bila dinisbahkan kalimat muallim pada guru-guru ya sepanjang zaman. Jadi tugas menjadi guru itu ada satu tugas yang mulia, apalagi kalau dia menjadi legasi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apalagi kalau dia mengajar ilmu din, ilmu agama ya. Jadi nama-nama tu banyak lah hari ni, nama ustaz ada, nama murabbi ada. Tapi kita tak boleh abaikan ya perkataan muallim itu. Kalau kita yang belajar kita namakan apa dia? Muta'allim ya. Muallim, muta'allim yang belajar ya. Jadi dua-dua bersekutu dalam kebaikan. Nabi kata al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang alim, orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar ilmu, Nabi kata syarikani fil khair. Dua-duanya bersekutu di dalam kebaikan. Maknanya masing-masing dapat pahala. Yang mengajar dapat pahala, yang belajar dapat pahala ya. Jadi pada malam ini kita menerus bacaan kitab kita. Bagaimana pula kata-kata tentang muallim itu di dalam nas-nas hadis pula. Dalam Quran kita dah belajar dah. Maka kita lihat ya, dalam hadis yang pertama itu kita dah belajar sebelum Ramadan itu kita belajar hadis pada muka surat 3 ya, kita tinggalkan yang tu. Jadi kita ambil dalil yang kedua pada malam ini pada muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman. Perkataan mu'alliman tu ada. Muyassira. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2703. Nabi sendiri melafazkan hadis ini kita panggil hadis qauli ya. Kerana Nabi sendiri menyatakan nas dia itu. Kalau hadis yang dicerita bentuk penceritaan daripada sahabat, maka itu kita namakan hadis fi'li ya, mana sahabat yang menceritakan ya, ataupun akhlak Rasulullah apa itu dipanggil hadis fi'li. Maka hadis apabila menjadi lafazkan oleh Rasul, maka itu hadis qauli. Nabi berkata innallaha la yab'athni mu'annitan. Allah Ta'ala sesungguhnya tidak mengutuskan saya mu'annitan, itu suka memberikan kesukaran dan kepayahan. Wala muta'annitan, dan saya tidak diutuskan menjadi orang yang mencari salah orang, mencari buruk salah orang. Walakin ba'athani mu'alliman, tetapi Allah mengutuskan saya sebagai guru. Itu perkataan mu'allim dalam hadis ada. Muyassira, dan saya diutuskan untuk membawa kemudahan ya, di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan ni Nabi itu bawa jalan yang mudah. Syariat ini syariat yang mudah, tapi jangan kita buat mudah ya. Jangan kita buat mudah. Syariat ini ada mudah. Baik. Perkataan ya ba'athani, kalau itu dalam fi'il mudhari'nya, dalam fi'il madhinya, kalau belajar bahasa Arab kita panggil ba'athani ya. Kalau yang diutuskan maka kita panggil mab'uth. Pada dengar perkataan mab'uth, maka Nabi itu mab'uth, diutuskan. Selain perkataan mab'us, disebut juga perkataan apa? Disebut juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi diutuskan. Jadi kita pun sebab itu nama hari diutuskan ataupun dibangkitkan, perkataan hari akhirat itu juga dinamakan dengan nama yaumul ba'thi, hari kebangkitan ya. Jadi semua kita akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan dia bukan rasul yang diutuskan untuk buat payah, bagi sukar. Bahkan Nabi bawa
solusi kepada kita untuk menunjukkan jalan yang mudah, lagi diberkati Allah, lagi diredai Allah Subhanahu wa taala, muannita. Ya. Ya, jadi Nabi tak nak buat bagi payah orang. Jadi bawa syariat yang boleh diikuti. Dan teladan Nabi itu adalah teladan yang boleh diikuti. Sebab itu Rasulullah tu dikatakan uswah. Ya. Contoh. So, kalau Rasulullah itu tidak jadi contoh, maka kita tak boleh nak ikut dia. Tapi Allah sendiri menyatakan Rasulullah itu selain muallim, Rasulullah itu contoh. Maka bila Rasulullah contoh, kita boleh ikut dia. Tak banyak, kita boleh ikut sikit. Kan? Kita boleh ikut juga. Jadi dalam kita tengok dakwah Rasulullah, pengajaran Rasulullah tak mau bagi payah. Saya teringat ada satu hadis. Rasulullah pergi ziarah ada satu sahabat ni. Rasulullah tengok kurus kering. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan satu masalah, memudahkan dengan membetulkan fahaman. Sebenarnya yang jadi susah tu sebab faham tu tak jelas, tak betul. Itu yang jadi susah. Kadang-kadang dihurai dengan kepahaman kita sendiri, kan? Jadi sahabat ni Nabi tengok dia kurus kering, dah jadi macam mana ayam lah, kecil. Rasulullah kata, kenapa jadi sampai macam ni? Kan? Kamu ada doa macam mana? Nabi tanya. Rasulullah tu kan dia nak buka cerita, nak menyelesaikan masalah. Kamu ni ada doa macam mana? Dia kata, saya doa macam ni ya Rasulullah. Doa macam mana? Dia kata, saya cakap, ya Allah, mana-mana esok, mana-mana yang akan jadi hukuman saya di akhirat, dia kata, segerakan di dunia. Dia kata, berani betul dia. Kan? Maknanya yang mana saya nak kena esok di akhirat esok, kan, kat sana settle. Mana kalau boleh bagi kena dekat dunia, dia kata. Berat tu doa macam tu. Kan? Nabi kata, kenapalah awak doa macam tu? Tengok kenapalah awak doa macam tu? Jangan doa macam tu. Ni tengok sampai jadi macam ni. Awak minta doa awak tu dah apa dia? Dah diperkenankan. Kamu pula jadi macam ni, macam nak bela anak. Macam mana ada rupa macam ni, kan? Nak jaga keluarga macam mana dia jadi kering macam ni? Doa awak dah diperkenankan. Nabi kata jangan minta macam tu. Tak boleh. So Nabi kata, lepas ni baca doa ni. Nabi kata, apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tu patut awak baca. Jadi tengok. Jadi pandangan tadi menjadi payah kerana memaham sendiri, kan? Memaham sendiri dan huraikan sendiri tanpa balik kepada nas-nas Quran dan sunnah Rasulullah menjadi payah. Islam tak ada kita pergi payah sampai jadi macam tu, kan? Rahmat, agama ni agama rahmat. Kan? Kemudian lepas mana dia mengamalkan wasiat Rasulullah itu, dia kembali sihat semula. Masya-Allah, kan? Dia sihat balik. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah mengajar kita tu, tidak mengajar kita untuk kepayahkan kita, untuk susahkan kita. Jadi syariat dulu ni kita patut syukur. Syariat Nabi Muhammad SAW ni syariat yang Allah dah bagi ringan, hanifiyah, samha, diringankan dah. Saya dipahamkan dulu syariat dulu, di antara cara taubat dulu, cara taubat dia apa? Faqtulu anfusakum, kena bunuh diri, baru terima taubat. Dan dalam syarah tu kata faqtulu anfusakum tu bukan dia bunuh diri sendiri. Maknanya dua orang yang berdosa. Jadi dua orang kena bunuh. Dua orang kena bunuh diri. Tapi cara dia seorang kena bunuh yang lain. Dia cara macam tu. Orang ni bunuh dia ni, orang ni bunuh dia ni. Syariat dulu ada sampai macam tu untuk taubat. Bayang kalau hukum tu ada lagi sekarang macam mana? Berat tu kan? Dah tak ada dah. Ada syariat dulu kalau nak bertaubat dia kena berguling dalam pasir. Dia kena golek dalam pasir. Kalau Tok Abah beli pasir depan rumah kan, esok pagi pasir dah tak ada dah. Punya kawan-kawan dah golek dalam pasir tu dah. Bawa pergi mana dah contoh. Tu dulu punya taubat. Allah dahsyat. Banyaklah perkara-perkara berat. Kalau kata pakaian kena najis dulu tak ada istilah dibersihkan. Kena potong buah. Potong. Berat. Jadi ini di antaranya keringanan kepada syariat Rasulullah SAW. Nak mudahkan. Ada sahabat-sahabat yang datang rumah Rasulullah, dengar cerita Sayyidah Aisyah tentang Rasulullah. Rasulullah tu kahwin. Rasulullah kahwin.
Rasulullah ada anak pinak, Rasulullah bangkit malam, Rasulullah tidur dulu, Rasulullah berpuasa dan berbuka, kan? Siti Aisyah cerita, itulah Rasulullah. Rasulullah tu contoh. Sahabat-sahabat 3 orang ni kata apa? Rasulullah boleh lah. Dia siapa? Kita siapa? Oh, hurai sendiri. Tiga-tiga ni hurai sendiri. Dia tak apalah. Dia ada kekasih Allah. Dia dah diampunkan dosa terdahulu kemudian. Kita tak boleh ikut Rasulullah macam tu. Tu dia. Sedangkan Siti Aisyah cerita tentang Rasulullah macam tu. So tiga-tiga ni kata apa? Kita tak boleh. Kita kena jaga malam, tak boleh lena. Sudah buat hurai sendiri. Kita tak boleh tidur. Kita kena berjaga sepanjang malam. Sudah. Kita kena puasa. Jangan buka-buka pula dah. Kan cari penyakit tu semua tu. Kita tak boleh kahwin. Kita membujang. Kita puasa tak payah kahwin-kahwin fikir. Rasulullah balik rumah. Siti Aisyah bagi tahu ada 3 orang datang. Dia cerita, tanya macam Rasulullah. Saya ada cerita lah. Dia orang duk kata macam tu lah. Dia kata kita tak boleh ikut macam Rasulullah. Rasulullah kata kat mana? Baru keluar, baru pergi. Rasulullah kejar pergi jumpa 3 orang tadi. Rasulullah betulkan balik pemahaman tu. Ni Rasulullah kata, aku kahwin. Aku ada keluarga. Kan? Aku puasa dan aku berbuka. Aku qiyam malam, aku tidur juga. Bukan aku tak tidur langsung. Rasulullah betulkan. Maknanya Rasulullah ni tak mau jadi memayahkan kepada umat ini. Jadi kalau bab semayam kita tengok berdirilah asalnya kan, qiyam kan, tapi tak boleh di yang duduk kan, ada keuzuran yang tak boleh duduk, ada pula cara macam-macam kaedah lagi. Maknanya Islam tu datang dengan solusi untuk memudahkan. Jadi kita tengok hari ni macam taubat pun susah. Kita taubat dengan Allah je kan, dimudahkan. Istighfar pada Allah kan. Macam agama lain dia kena pergi jumpa dengan siapa? Kat belakang jari tu. Jumpa kat belakang jari tu kan, father kan. Father tu dia cerita kat father tu semualah. Nanti father tu kata line clear, boleh balik lah. Selesai kan. Dia payah. Saya tengok satu golongan primitif. Yang tu rakaman tu, rasa video tu telah diharamkan kot. Sebab apa? Dulu kalau ada dosa dengan suami, dia kena duduk tu, dan video dia tu, dia duduk dengan suami tu sampai berulat. Secara nak hapuskan dosa isteri ni, dia kena ambil ulat tu makan. Berat kan. Kalau tak ikut Islam kan, tengok dia jadi susah, pelik-pelik jadi kan. Macam-macam diterjemahkan. Dalam maksud taubat, dalam maksud hukum hakam, jadi susah. Jadi Rasulullah kata, aku ni bukan mu'annita. Bukan mu'annita. Rasulullah nak bagi permudahkan. Saya pernah buat satu kaset dulu, ayat-ayat Quran, zikir-zikir. So dulu kalau nak buat ayat Quran ni, dia kena ada satu tapisan dan nak tengok. Saya pernah dengar orang yang nak bagi kelulusan tu, dia tanya apa kat saya? Ustaz nak yang mudah ke yang payah? Sudah. Ini apa maksud dia kan? Dia nak senang ke nak yang nak kena masuk bawah meja juga ke? Makna sampai macam tu. Kenapa nak dipayahkan? Kan? Nabi kata yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan perpayahkan. Kenapa nak bagi payah-payah? Ni hadis ni macam hadis pengurusan lah juga. Dia boleh masuk dalam hal pengurusan. Yassiru, permudahkan. Kadang-kadang dia birokrasinya, urusan-urusan yang saja-saja dipayahkan. Sedangkan dia boleh mudah aja, kan? Jadi kesusah kepada umat Rasulullah. Yassiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan perpayahkan. Kalau kita jadikan dalam bentuk doa, kita baca macam mana, tuan-tuan? Yang saya baca tadi, awal kuliah tadi, apa dia? Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahkan, jangan perpayahkan. Dekat Allah pun kita minta macam tu. Kan? Kita minta dekat Allah sebab kunci mudah dan payah tu Allah. Tiba-tiba kita tak ambil kaedah sifat Allah Taala, yang mana kita minta dia permudahkan pada kita dalam berurusan, dalam kita bersama masyarakat ni kita susah-susahkan. Jadi itu kita belajar bagaimana Rasulullah dia bukan diutuskan untuk menyusahkan. Maka Rasulullah diutuskan dengan kasih sayang. Wala muta'annitan, dan aku tidak diutuskan untuk cari silap orang. Bukan aku ni duk cari silap orang, aku mendidik orang, aku membetulkan orang, memimpin manusia. Aku bukan duk cari silap dia. Sebab tu dalam surah Hujurat, antara bab cari salah ni Allah kata apa? Larangan dia wala apa?
Satu, jangan mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da dalam surah Hujurat. Satu lagi tu, jangan duk cari salah tu, apa dia ayat dia? Wala apa? Wala tajassasu. Wala tajassasu tu jangan duk cari salah orang. Hak ternampak tu lain. Ya. Bukan cari, bukan duduk pergi mengintai salah orang, ya. Bukan duduk mengendap-endap cari salah orang, bukan. Agama kita tak ajar macam tu. Jadi sebab tu orang kerja SB dalam bahasa Arab dipanggil apa? Dia panggil mujassis. Mujassis daripada perkataan tajassus tadi lah. Sebab dia memang kerja kena cari buruk salah orang kan. Itu dinamakan mujassis. Dia cari. Dia akan carilah. Sebab kerja dia macam tu. Jadi bukan Nabi selain perkataan tajassus tadi, Nabi kata saya bukan muta'annitan, bukan duk cari salah orang. Walahan Nabi tu Allah bagi nampak semua kan. Kalau ikut bagi nampak kan, Allah bagi dengar apa yang kita tak dengar Nabi tu. Tapi Nabi bukan nak buka aib tu macam tu. Nabi didik ya, begitulah Nabi. Bahkan kalau setengah orang tu datang pada Rasulullah nak buat pengakuan yang dia dah terlanjur kan, Nabi kata pergi semayang, pergi bertaubat pada Allah. Nabi tak mau korek dia panjang-panjang, kecuali kalau dia ulang berkali-kali minta dijalankan hukum hudud pada dia. Kalau dia datang macam tu kat Nabi, Nabi kata pergilah salat, pergilah mohon ampun pada Allah. Tu Nabi kita sampai macam tu kan. Jadi ni dalam kes yang tak ada saksi lah kan, ada saksi lain. Ni kes orang tu datang, Nabi buat tak mau layan dia, sebab Nabi nak kan dia selesaikan dengan Allah je kan. Kalau benda tu orang lain pun tak tahu lagi pun, Nabi nak dia selesaikan. Tapi kalau dia ulang berkali-kali, minta dia jalankan hukum. Orang peliknya orang dulu ni, orang-orang zaman Nabi SAW dulu, kalau salah buat, mereka datang mengaku. Dan bukan dekat mengaku, minta dihukumkan dengan hukum apa dia? Hukum hudud. Tu. Orang dulu dia buat salah, buat juga, tapi dia datang minta dihukumkan dengan hukum Allah. Dahsyat kan. Lah ni dia datang juga, boleh kurang sikit ke? Dia macam tu kan, boleh settle ke? Dia lain. Beza orang dulu zaman Rasulullah tu bukan tak buat silap juga, tapi macam tu peribadi mereka, masya-Allah, takut dengan hukum Tuhan. Takut sebab apa? Kalau tak dijalankan hukum Tuhan tu, mereka takut mereka akan diazab di hari akhirat esok kan. Nabi kata walakin ba'athani muallima, tapi saya diutuskan sebagai guru, mengajar. Guru ataupun kalimat yang kita pakai hari ini perkataan mendidik. Pendidik kita panggil apa? Kalau mengajar muallim, kalau mendidik kita panggil murabbi. Murabbi ni perkataan tarbiyah tu lah. Murabbi dengan tarbiyah tu asas perkataan yang sama ya. Jadi perkataan mendidik ni maknanya tu lebih dekat lagi, sebab mendidik ni dia tak hukum ya. Yang jatuh hukum ni mufti, qadhi ya. Tapi kalau mendidik ni jatuh bangun balik, jatuh pimpin balik, jatuh pimpin balik. Mendidik kan, sikap mendidik itu macam tu. Jadi kita perlu dalam masyarakat ini bukan yang judge, bukan menghukum. Kita perlu ramai dalam masyarakat ini orang yang sifat dia murabbi, mendidik. Sebab tu ada kata-kata, saya tak pasti kata-kata tu nisbahkan pada siapa. Mereka kata apa? Laula murabbi, sambungan dia apa dah? Dia orang bagi kat saya kitchen itulah penanda buku hantar pada hari guru itu kan. Laula murabbi ma araftu rabbi. Ayat dia kan. Kalau tidak kerana adanya murabbi yang mendidikku ya, ma araftu rabbi, saya tidak kenal Tuhanku. Saya macam tu ya. Penghargaan lah ya, daripada anak-anak murid kan. Maknanya mendidik untuk mengenalkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi yang ni maknanya dia bukan tak nampak keaiban itu, tapi dia bimbing ya, sampailah menjadi insan yang soleh. Sebab apa? Dia bukan menghukum, tapi dia mendidik. Jadi Rasulullah ini semua tu ada pada diri Rasulullah. Rasulullah adalah muallim, dialah murabbi, dialah rasul, dialah nabi kan. Nabi itu semua. Dan contoh bagi guru-guru untuk pendidik, maka mengambil contoh teladan Rasulullah SAW. Jadi jasa besar Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah kerana dia menghimpunkan hadis-hadis dalam bahagian pendidikan ya, sampai menjadi satu panduan yang baik. Ini kita belum masuk lagi ni kan, belum masuk lagi kepada teknik-teknik dan kaedah tu, belum masuk lagi.
Ba'athani mu'alliman muyassira, dia mengutuskan saya sebagai guru, membimbing dan mendidik, muyassira, dan memberikan kemudahan kepada umat dengan bimbingan syariat dan juga hukum hakam dan juga sunnah yang mudah untuk dilakukan sampai kita ada kaedah yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa kaedah dalam fiqh? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sampai macam tu kaedah dia. Semua kaedah tu diambil daripada hadis sebenarnya. Daripada hadis. Tak boleh buat semua, buatlah yang mana boleh buat. Begitu nah. Sampai Nabi tu, kalau Nabi tak boleh larat semayang diri, semayang sunat, Nabi akan semayang duduk. Sampai macam tu. Nabi tu membuka jalan, membuka ruang kepada kita untuk melakukan syariat ni dengan rasa bahagia, dengan rasa bersyukur. Bagaimana dipermudahkan jalan-jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak diperpayahkan. Nabi tunjukkan jalan-jalan untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala itu dengan terang, dengan jelas, untuk kita sampai kepada Allah SWT. Hatta Nabi tak ada dengan kita pun, sebenarnya kalau kita ikut jalan yang telah Nabi rentaskan, Nabi dagangkan kepada kita, sebenarnya akan jadi mudah. Walaupun Nabi sudah tidak ada bersama dengan kita lagi, Nabi kata baliklah kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga yang ada kalimat muallim ini, dan hadis yang sederhana lah, separuh muka surat, pada muka surat 7. Hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Macam dengar Muawiyah, macam kita dah ingat, oh ni sahabat Muawiyah ni kot yang dia ada kerajaan dia kan selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tak, ini bukan Muawiyah tu, yang ni Muawiyah lain. Nama Muawiyah ni bukan seorang. Tu Muawiyah bin, yang jadi khalifah tu Muawiyah bin apa? Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Kakak dia menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Kakak dia nama Ramlah, tapi lebih dikenali dengan panggilan Ummu Habibah, kakak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi kalau kita tahu Abu Sufyan itu musuh besar Rasulullah SAW ya, sebelum itu. Tetapi Allah muliakan dia dengan keimanan. Dia masuk Islam, dia peluk Islam ya, walaupun sebelum itu dia menjadi musuh ketat Rasulullah ya, berperang melawan Rasulullah. Tapi tengok bagaimana bila dia masuk Islam, Rasulullah memuliakan dia ya. Allah jadikan anak dia sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah. Allah jadikan puterinya menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Muawiyah kat sini nama Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia kata qal baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz atasa rajulun min al-qaum faqultu yarhamukallah faramani al-qaum bi absarihim faqultu wa thukla umya ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله. Ini perkataan muallimah tu ada dalam baris nombor baris ke-6. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Ini cerita dalam hadis Muslim. Sahabat Muawiyah ni dia baru kan, kita lah kalau baru mengaji, kita bukan tahu semua kan. Baru nak start mengaji atau baru masuk Islam, nak belajar sikit-sikit kan. Jadi ada benda tu tak faham lagi. Ada benda yang dah faham, biasa kita sampai sekarang pun bukan faham semua, bukan tahu semua kan. Jadi sahabat ni dia semayang jemaah dengan Rasulullah imam. Jadi dia ni duduk dalam semayang ni, tiba-tiba ada seorang jemaah bersin. Atosa ni bersin kan? Bersin tu daripada Allah, kata Nabi SAW, manakala menguap itu daripada syaitan ya. Jadi orang ni bersin, rajulun minal qaum, yang duduk dalam semayang tu bersin. Maka Muawiyah ni bila dengar orang tu bersin, dia pun kata yarhamukallah. Dia kata dalam sembahyang ni yarhamukallah, dia kata, dia doa. Jadi memanglah sunnah kita orang bersin kalau dia tashmit. Tashmit ni maknanya dia mengucapkan alhamdulillah, itu dipanggil tashmit.
Jadi kalau orang bersin dia ucap alhamdulillah, maka kita pun doakan dia yarhamukallah atau yarhamukillah. Jadi agama kita ni mengajar kepada sesama kita mendoakan kebaikan ya. Sampai dalam bab bersin ni kalau dia mengucap disebut alhamdulillah, kita doakan dia. Mana ada agama yang mengajar kita mendoakan satu sama lain. Saya dengar di antara kisah salaf dulu, dia ada satu sungai. Sungai ni taklah besar. Ada seorang salaf ni duduk sebelah sini, orang soleh ni, ada seorang lagi duduk sebelah sana. Jadi orang yang sebelah sana tu bersin. Dia bersin, duduk dengar bunyi air sungai ni, tapi dengar kawan tu bersin. Si kawan yang sebelah ni, dia dengar tu bersin. Sebab ada terlatih orang bersin, dia akan doakan, seronok mendoa. Kawan ni naik sampan pergi kayuh, sampan pergi seberang sana. Awak bersin tadi kan? Saya dengar ujung-ujung bersin tadi. Ya, saya bersin. Awak ada sebut alhamdulillah tak? Saya macam tu. Ada sebut tak? Saya sebut. Yang ni saya tak dengar. Yarhamukallah. Punya seberang sungai, Nabi baca doa, yarhamukallah. Punyalah nak mendoakan. Lah ni kita maki habis. Kita maki, kita mengutuk dia kan. Tak, orang, Masya Allah, orang soleh ni dia nak mendoakan. Dan kan tak pergi seberang sungai pun tak apa kan. Tapi dia punya nak hayati sunnah Nabi SAW tu, pergi doakan kat kawan tu yarhamukallah lah. Kalau yang tak ada sebut alhamdulillah nah. Itu cerita sikit lah pasal ni. Ni bersin dalam semayang kan. Jadi bila dia kata yarhamukallah, moga Allah merahmatimu, maka dia kata apa? Faramaniyal qaum bi absarihim. Baru dia perasan semua mata orang lain dalam semayang tu semua macam tu. Maknanya dah bagi signal kat dia. Hui, kalau boleh cakap tu, hui, macam tu lah kan. Tapi tak boleh cakap. Semayang, pakat buat mata. Ramaniyal qaum bi absarihim ni, mata tu pakat tajam tengok kat dia. Entah hati ke kan. Dalam sembahyang ni duk baca doa apa bagi orang bersin, pakat mata tajam tengok dekat dia macam tu. Dia duk heran pasal apa ni. Dia tanya pula, dia kata apa? Dia kata wa thukla ummiya. Dia kata apa benda yang tak kena ni, bencana apa pula ni, dia kata. Aku sebut benda elok apa, dia kata kan. Dia tak tahu yang dalam sembahyang tak boleh sebut macam tu. Aku sebut benda elok pun takkan duk tengok apa benda ni yang tak kena, yang pakat duk jegir mata dekat aku semua ni. Macam tu kan. Dia kata. Jadi tanzuru ilayya, semua melihat kepada saya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Bukan takat pandang dia, ya, sambil dia duk kata pula, dia boleh bercakap lagi tu. Dia boleh cakap lagi. Tadi dah cakap dah yarhamukallah. Bila mata ramai duk tengok dekat dia, ni apa bala duk tengok aku semua ni? Dia cakap yang tu pula tu dia. Dia ada tambah lagi. Apa yang duk perhati aku macam ni? Apa salah aku? Aku doa ya pun. Yang mata duk tengok ni, orang nak cakap tak boleh, orang semayang yang dah lain tu tahu dah. Jadi orang lain ni buat apa? Pakai tepuk paha. Nak bagi isyarat tepuk paha macam kita lah kalau kan, orang perempuan lah kan. Kalau lelaki kita sebut apa? Subhanallah kan. Dengan nak bagi tahu yang pembetulan tu. Kalau perempuan dia ada ketuk macam tu ya. Macam ketuk tangan. Tapi yang ni saya baru baca lah ni. Yang ketuk paha ni pula ni ada dalam riwayat ni. Pakai duk ketuk paha, tanpa paha ni nak bagi signal kat kawan ni jangan duk cakap apa kan. Jadi bola baru dia faham. Bila dia faham, bila mata jegir dekat dia tadi, kemudian dia belah cakap, pada pakai dia tengok saya pasal apa, bila pakai dia tepuk paha ramai-ramai pula, baru dia faham. Orang nak suruh dia diam, jangan cakap. Baru dia boleh faham. Tak boleh cakap kok kan. Dia pun sengak lepas tu. Lakinni, dia kata, lakinni sakattu, maka dia pun diam lepas tu. Baru dia faham. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila habis sembahyang. Bila habis sembahyang, Rasulullah ni tuan-tuan, antara mukjizat Nabi. Nabi ni boleh tengok di belakang sama macam dia tengok di depan. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So di belakang tu orang sembahyang macam mana ke apa ke, Nabi tahu. Nabi walaupun duk tengok depan, Nabi tahu apa berlaku di belakang sana. Itu mukjizat. Apa pula dengar bacaan-bacaan macam ni ya. Jadi bila dengar perkataan macam tu, Nabi tahu ya. Lepas sembahyang, falamma salla Rasulullah, dia habis sembahyang, dia kata dia ingat dah ni mesti kena marah mesti Nabi
akan hentak dia kau-kau lah kan. Apa dia cakap lah semayang lah apalah kan. Dia duduk fikir dia habis lah lepas ni mesti kena marah lah, Rasulullah akan marah dia. Tapi dia kata apa? Fa bi abi huwa wa ummi. Rasulullah masya-Allah. Rasulullah ni bagai ayah dan ibu. Dia tu bagai ayah dan ibu. Sahabat-sahabat selalu cakap macam itulah. Sebab kasih sayang Rasulullah ni, ya Allah, dahsyat. Sahabat-sahabat selalu kalau akan ungkapkan perkataan depan Nabi, bi abi anta wa ummi. Apa maksud dia? Bi abi anta wa ummi. Engkau bagai ayah dan ibu kami. Macam tu Rasulullah dipandang oleh sahabat-sahabat. Engkau bagai ayah dan ibu. Mana kasih sayang Nabi ni, masya-Allah. Sama juga ungkapan Muawiyah ni. Muawiyah bin Hakam Sulami ni, dia kata fa bi abi huwa wa ummi. Dia bagai bapakku dan ibuku. Sebab apa? Dia duk bayangkan dia mesti kena marah. Tapi tengok kaedah Rasulullah. Ya, bagi dia yang tak faham lagi kaedah semayang, kan, hukum hakam, syarat sahabatan yang tak biasa lagi ni, tengok Rasulullah selesaikan masalah dia macam mana. Dia kata apa? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tak pernah jumpa seorang guru sebelumnya dan selepasnya yang lebih baik kaedah didikan dia. Tu dia puji Nabi SAW. Sebab dia ingat dia dah kenal, kan? Tapi lepas semayang tu Rasulullah jumpa dia. Rasulullah kata, fa wallahi ma kaharani wala darabani, demi Allah, wala syatamani. Dia kata, bagaimana dia tak puji Nabi, bi abi anta fa bi abi huwa wa ummi, dia bagai ibu, bapa dan ayahku. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata lepas semayang tu tak ada pun Rasulullah ni apa dia? Dia kata, saya berani sumpah, dia kata saya tak pernah lihat seorang guru pun sebelum dan selepas baginda yang terlebih elok kaedah pengajarannya daripada baginda. Demi Allah, dia tak herdik saya. Dia tak marah. Kalau kita habis-habis semayang, woi, siapa bunyi itu tadi kan? Kita mesti marah kan? Siapa pun. Rasulullah tak herdik dia kata. Tidak memukul dia. Tidak. Ini tak pukul. Darabani. Tidak pukul saya. Dan tidak menghina saya. Dia panggil syatama. Dia panggil syatama tu tidak mengutuk dan menghina saya. Jadi begitu. Sebab itu dia rasa, macam ni punya cara Rasulullah. Baginda hanya bersabda, dia kata secara pasti, dia kata tidak seharusnya kita berkata-kata dalam solat. Sebab bila kita dah solat, perkara yang halal di luar solat itu dah tidak halal. Yang menghalalkan kalau kita, bila kita boleh halal balik buat yang tak boleh tadi. Bila kita bagi salam, kan? Assalamualaikum. Jadi halal balik yang tak boleh buat dalam sembahyang tadi. Kalau dalam bab kalau kita dalam bab buat umrah dan haji ihram, apa yang menghalalkan kita buat apa? Tahallul, kan? Baru selesai. Mana boleh kita keluar balik buat yang tak boleh buat tadi. Dia tu dalam ihram. Dan sembahyang maknanya selesai, dia start takbir sampai salam itulah kita dah boleh buat balik apa yang kita tak boleh buat. Jadi Nabi kata secara pastinya, inna hadhihi as-salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Tak boleh ada perkataan yang kalam-kalam yang kita duk cakap dengan orang ni. Jadi kalam dalam Quran ni, kalam kita berbicara dengan Allah Ta'ala, dengan kalam-kalam yang Allah ajarkan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Jadi tak boleh, tak mau dah kalam-kalam dengan kalam manusia ini. Innama huwa tasbih. Jadi yang dikatakan solat kita ni, kalam-kalam yang ada di dalam solat kita ni antaranya terdiri daripada tasbih, ada yang terdiri daripada takbir, dan ada juga bacaan ayat-ayat Al-Quran, wa qiraatul Quran. Ini Nabi ajar tenang, Nabi ajar dengan kaedah yang lembut, dengan kasih sayang. Boleh masuk. Walaupun orang tadi rasa sudah dah, aku ni berat dah hari ni kan, buat masalah besar. Tapi tengok Nabi tidak menimbulkan kerisauan. Sebab itu didikan ini yang kita nak ambil di dalam Islam. Di dalam kita mendidik ahli keluarga kita, anak-anak kita bawa kaedah ini. Sebab anak-anak tu dia tak tahu, kan. Begitu juga anak-anak murid kita, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak akan buat begitu, kan. Dah tahu pun mungkin dia tahu, mungkin dia terbuat silap lagi, tak apa, kita masih bagi lagi nasihat dan teguran. Inilah kita panggil spirit, ruh Islam. Ruh Islam, ruh agama ni, spirit dia apa tu? Spiritnya adalah kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Itu spirit. Tidak kami utuskan kau ya Rasulullah melainkan membawa kasih sayang, memperjuangkan kasih sayang. Jadi kasih sayang inilah yang kita nak perjuangkan dalam rumah kita, di surau kita, dalam masyarakat kita, kejiranan kita, kasih sayang. Dan bila hidup dalam kasih sayang, maka ini yang dinamakan al-jannatul ajilah. Apa maksud dia? Syurga yang apa dia? Disegerakan. Tak masuk syurga lagi, tapi hidup dengan ada kasih sayang ni, ya, adalah hidup yang dinamakan syurga yang disegerakan. Kita seronok, bahagia bila mana kita hidup berkasih sayang. Yang ni Nabi sebut adalah hadis. Ya. Nabi kata masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Nabi kata kamasalil jasadil wahid. Perbandingan kasih sayang, ukhuwah, ya, kelembutan orang beriman dengan orang beriman yang lain, Nabi kata umpama apa? Kamasalil jasadil wahid, sebagai satu tubuh. Satu tubuh. Maknanya bagaimana kasih sayang satu tubuh, sakit gigi, satu badan demam. Satu bahagian dia sakit tapi satu badan demam, ya. Begitulah umpama satu tubuh. Kalau tak sihat, jaga malam, semua badan berjaga malam. Sebab apa? Tak sihat tadi, kan. Begitu. Kita sambung seketika lagi selepas azan, insya-Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وشرف الدرجة العالية الرفيعة.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersama dalam kuliah Maghrib malam ni, kitab 40 teknik mendidik gaya Rasulullah SAW pada muka surat 6 dan 7. Kita baca dua riwayat. Riwayat dua-duanya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang kita baru baca tadi ada pengajaran-pengajaran dan ada hikmah-hikmah, petunjuk-petunjuk untuk kita bagaimana kita mendidik umat Rasulullah ini. Daripada kaedah-kaedah daripada hadis-hadis ini kita dapat ilmu bagaimana seharusnya pendekatan kita, bagaimana seharusnya sifat kita sebagai guru-guru yang mendidik masyarakatnya. Begitu juga dalam hal kita memberi teguran dan nasihat, apalagi bagi orang yang kita namakan orang yang baru belajar, orang yang baru berjinak-jinak, orang yang baru berhijrah dan sebagainya. Apalagi kalau dia baru saja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaedah-kaedah kita lihat di sini bagaimana kelembutan yang kita sebut sebagai kelembutan di dalam didikan Rasulullah itu, maka kelembutan ini akan masuk dalam hati, akan masuk. Kita tengok bagaimana Rasulullah gugup dan takut ketika mana Rasulullah disuruh baca oleh Jibril kan. Kita tengok bagaimana kelembutan Jibril. Rasulullah takut bila disuruh baca Iqra, Nabi takut, Nabi jadi menggigil, Nabi jadi cuak kan. Nabi kata wa ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Kata lagi Jibril Iqra, ma ana biqari'in, Nabi jadi takut. 3 kali suruh baca wa ma ana biqari'in. Jadi dalam hadis kata Jibril buat apa? Jibril peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenenangkan peluk tu, sentuhan itu, peluk sampai Rasulullah hilang ketakutan dia, hilang kebimbangan dia. Jadi inilah kita lihat kaedah yang bagaimana Islam mengajar kita kepada kelembutan. Saya baca hadis tentang siapa doa Nabi ajar doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Siapa yang Nabi ajar doa tu tuan-tuan? Ingat tak? Dia yang dapat, mana setiap kali kita baca doa tu dia dapat pahala dia. Siapa sahabat tu tuan-tuan? Nama dia Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, saya mungkin dah sebut dalam kuliah-kuliah lepas. Tengok bagaimana sentuhan. Bagaimana Rasulullah tu sebelum mengajarkan doa itu, dia kata apa? Rasulullah pegang tangan saya. Ini kita lihat yang dikatakan ilmu sentuhan itu. Jadi bagaimana seorang pendidik, seorang guru, bagaimana yang dikatakan sentuhan itu, Masya Allah. Rasulullah pegang tangan dia. Rasulullah kata dekat Muaz, wallah inni la uhibbuk. Muaz, demi Allah saya sayang padamu. Oh, tengok Rasulullah punya kaedah kan. Aku sayang padamu. Makna Rasulullah tu pegang tu sentuhan yang kata bagi kita lah, kalau Tok Imam pegang kita tu kita rasa apa tuan-tuan? Tok Imam salam dengan kita. Oh, Tok Imam salam lah tadi. Kan dia punya rasa lain. Kan? Apalagi kalau boleh salam dengan Syekh Sudais salam tadi. Duk sebut seminggu cerita tak habis lagi. Kan? Dia rasa seronok tu kan, sentuhan tu salam. Kalau boleh peluk pula dengan ahli ulama contohnya kan. Dia rasa. Sentuhan ni, benda ni dalam agama ni dia ada peranan dia. Kalau baca dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak tuan-tuan. Ada satu riwayat tu Nabi lepas mayang tu, Nabi pegang tangan sahabat tu sampai ke pintu masjid. Maknanya bukan dekat salam saja, pegang tangan, Nabi pegang tangan satu sahabat tu jalan sambil berbual-bual tu sampai ke pintu masjid. Masya Allah, ada juga kaedah tu. Dalam hadis Muaz bin Jabal, dia kata Rasulullah pegang tangan saya. Pegang Benar Rasulullah kata pula, maknanya perbuatan dengan perkataan, demi Allah aku sayang padamu dan aku nak bagi satu doa, nak ajarkan kamu jangan lupa baca tiap-tiap kali lepas mayang. Nabi ajar dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita lihat kelembutan Nabi dalam menyampaikan. Jadi benda tu dia akan meresap masuk dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan. Jadi begitu juga, walaupun teguran tu bukan mudah tapi bila teguran tu disampaikan dengan cara yang kelembutan, cara yang penuh hikmah, maka teguran itu boleh diterima. Contohnya kita jumpa pak mata, kita bercakap, lebih mudah diterima daripada kita hentam dia di depan-depan orang kan. Kita tegur dia di depan orang, itu akan menjadi tak boleh diterima walaupun perkara itu benar Jadi kaedah ni lah yang kita dapat belajar di antaranya di dalam sunnah Nabi SAW. Jadi
Benda yang kita nak cakap tu dah betul dah, cuma cara sampai dah tu, deliver dia tu. Macam saya dululah, kita duk mengajar satu sekolah, kita ada tetamu datang. Jadi kita cakap dia tengok ikan dah habis, jadi kita panggil lah satu pelajar, ya, tolong pergi ambil ikan di kantin. Jadi dia nak tunaikan hajat guru ni, ya, muliakan tetamu yang datang ni. Anak ni larilah pergi nak tunaikan hajat ni. Dia lari, dia nak buat, dia nak hajat guru dan juga berkhidmat. Dia lari, tuan-tuan. Dan dia lari, dia ambil ikan, dia datang. Kali ni ustaz ni dengan tetamu jadi terkejut. Apa dia berlaku, tuan-tuan? Dia buat dah. Dia dah buat dah. Tahu dia datang macam mana? Rupanya ikan tu dia pegang macam ni. Dia tak bubuh dalam pinggan. Faham tak? Dia pegang ikan tu macam ni, minyak-minyak habis tangan dia. Dia pegang ikan tu lari. Ni ustaz ikan. Pakai terkejut semua. Dia buat dah betul dah. Dia dah tunaikan hajat, dia cuba khidmat, cuma cara dia bawa tu. Ini perlu kita didik kan, kaedah tu, ya, cara menyampaikannya, cara kita praktiskan itu. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita nak mengajar lagi keindahan kelembutan. Jadi kita melihat dalam hadis tadi, komen daripada Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia kata perkataan muallimah tu sebab pengarang datangkan hadis tu, sebab muallim tu menjadi petikan kata muallim yang ada di dalam hadis-hadis. Satunya hadis riwayat Imam Muslim ni, ma raaitu muallima, saya tak pernah jumpa satu orang guru, seorang pendidik, ya, dia kata qablahu wala ba'dahu, sebelumnya ataupun lepasnya tak ada orang yang mana didikan dia kata ahsana ta'liman minhu, tidak ada orang yang mana didikannya lebih baik dan lebih indah, lebih cantik daripada didikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni ilmu yang kita nak ambil. Ustaz, kenapa lah saya tak tahu benda-benda macam ni waktu saya 30 ke 40 ni, umur saya dah 50 lebih 60 baru nak dengar ni. Allah, macam rasa terlambat. Tak ada terlambat, insyaAllah. Semua cantik dah, ya. Dia semua pada masa dia, semua berlaku pada masa dia. Alhamdulillah, Allah masih rezekikan kita walaupun kita di usia ini, di umur ini, walaupun kita rasa ya Allah aku baru macam tahu benda ni, tak apa, sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Selagi ada ruang dan peluang, kita boleh belajar. Yang saya pun nak belajar juga, kita pun semua-semua nak belajar, nak dengar seluruh isi kitab ni, ya, mengambil pengajaran dan mengambil aktibar daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi inilah yang dikatakan keindahan Islam tu, antaranya bila kita faham dengan baik, ya, kaedah, cara, jalan ataupun solusi yang telah Rasulullah sampaikan, ajarkan kepada kita. Jadi banyak lagi yang kita akan belajar dalam kitab ini. Kita belum start lagi, yang kata 40 kaedah tu belum. Kita baru di awal lagi perbincangan kita. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Saya akan jumpa dalam sambungan kuliah kita yang akan datang. Dan saya maklumkan anak saya ada buka jualan sikit kat luar tu, bolehlah tengok nanti, ya, lepas isyak nanti. Sekian, yang baik itu daripada Allah, kelemahan pada diri saya sendiri. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta